Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Luqman. Berjumpa kita pada hari ini untuk kita membicarakan satu topik berkaitan dengan kesihatan dan dikaitkan dengan aspek agama kita, iaitu agama Islam. Kerana apa? Sebab Islam bukan sekadar mengajarkan kita agama ritual sahaja. Islam tidak mengajar kita untuk solat, zakat, menunaikan haji. Tetapi Islam juga mengajar kepada kita bagaimanakah cara hidup yang kita perlu buat. Termasuklah aspek kesihatan. Dan pada hari ini saya membawakan satu topik berkenaan dengan aspek gaya hidup sihat, iaitu bagaimanakah kita menjaga pemakanan kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kulu washrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Yang mana maksudnya adalah makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Dan dalam ayat ini, seperti mana dalam surah Al-A'raf, sudah jelas menunjukkan kepada kita bahawa makan dan minum bukanlah menjadi suatu masalah. Tetapi kebanyakan penyakit yang timbul sekarang ini, apabila dikaji, kebanyakan besarnya adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak sihat. Antaranya adalah makan secara berlebih-lebihan. Maka sudah tentu ini menjadi perkara yang kita perlu lihat. Sama pentingnya seperti mana kita melihat aspek ibadah yang lain. Dan mungkin kita lupa sebenarnya dalam mana kita menjaga ibadah, dalam mana kita menjaga pemakanan kita, sebenarnya itu sebenarnya merupakan aspek ibadah yang sangat penting yang kita perlu tunaikan, iaitu kita menunaikan hak amanah tubuh badan yang Allah SWT berikan kepada kita. Okey, yang pertama yang saya nak sebut berkenaan dengan pemakanan adalah berkaitan dengan israf, iaitu berlebih-lebihan. Sebagaimana yang kita tahu, makanan yang berlebihan adalah perkara yang menjadi masalah kepada tubuh badan. Kerana apabila tubuh badan sudah memenuhi kalori yang tertentu, kalori yang berlebihan itu akan menyebabkan makanan itu terkumpul sebagai lemak. Dan lemak yang terkumpul ini akan menyebabkan masalah-masalah yang timbul, antaranya adalah kolesterol yang berlebihan dalam badan, dan juga akan membawa kepada penyakit-penyakit yang tertentu seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Maka sebab itu tubuh badan kita mempunyai keperluan yang tertentu, maka kita perlu memberikan hak yang sepatutnya kepada tubuh badan kita. Maka Allah SWT melarang kita supaya kita makan secara berlebihan, sudah tentu memberikan kesan yang sangat-sangat baik terhadap tubuh badan kita. Maka dalam agama kita, aspek pemakanan ini dijaga. Dan Allah SWT mensyariatkan kepada kita dengan suatu ibadah yang ibadah itu menahan diri kita daripada lapar dan dahaga, iaitu puasa. Dan puasa ini bahkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dinyatakan juga oleh Nabi SAW, merupakan ibadah yang utama, ibadah yang sangat afdal berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kerana puasa dapat menjaga aspek pemakanan kita. Dan sudah tentu aspek-aspek yang lain, manfaat-manfaat itu boleh diperoleh. Tetapi khususnya dari aspek kesihatan, kita dapati bahawa memang dengan seseorang itu berpuasa, maka penyakit-penyakit kronik seperti mana kencing manis, darah tinggi,
kolesterol itu dapat dikurangkan. Seterusnya, dapat mencegah seseorang itu daripada uh, menghadapi kematian yang kita dapat cegah sebelum kematian itu berlaku disebabkan oleh penyakit-penyakit. Dan ini merupakan ikhtiar kita dalam mana kita menunaikan amanah hak tubuh badan kita. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan pemakanan adalah bagaimana kita melihat makanan itu dari aspek khasiatnya. Ramai orang melihat makanan dari aspek halal dan haram. Tetapi tak ramai orang yang melihat makanan dari aspek baik ataupun tidak. Tak ramai orang melihat makanan dari aspek adakah sihat ataupun tidak makanan yang mereka ambil. Maka sebab itu dalam Al-Quran, Allah SWT menyatakan dalam banyak tempat supaya kita ini makan bukan sekadar halal, tetapi makan makanan yang baik. Di mana Allah SWT berfirman, kulu fil ard, makanlah apa-apa sahaja yang kita peroleh, dan halal dan thayyibah. Maka Allah SWT memberikan aspek yang untuk kita perhatikan, iaitu pertama halal dan yang kedua adalah baik. Dan aspek halal ini kita sudah sedia maklum, kita perlu mencari pemakanan yang halal. Tetapi aspek yang kedua juga yang kita perlu lihat adalah kita perlu mencari makanan yang baik untuk khasiat tubuh badan kita. Maka sebab itu kita perlu melihat makanan kita, adakah makanan ini memberikan aspek kesihatan kepada tubuh badan kita. Adakah makanan ini mengandungi lemak yang berlebihan, ataupun gula yang berlebihan, ataupun garam yang berlebihan. Sehingga kan perkara-perkara macam ini, makanan-makanan yang macam ini boleh memberikan kemudaratan kepada kesihatan kita. Maka sebab itu kita perlu melihat makanan kita, adakah makanan itu baik dari aspek kalorinya, baik dari aspek glukosnya, baik dari aspek kolesterolnya, baik dari aspek proteinnya dan sebagainya. Maka pemakanan yang kita perlu buat untuk kita memenuhi prinsip halal dan thayyibah sebagaimana digariskan dalam Al-Quran adalah dengan kita melihat bagaimanakah makanan tersebut memberikan kesihatan yang terbaik kepada tubuh badan kita. Okey. Dan yang ketiga adalah dari aspek pemakanan, apa yang kita perlu lihat adalah makanan-makanan sunnah. Makanan-makanan yang kita perlu pilih, dan makanan ini sudah tentu memberikan kesan kesihatan yang lebih baik berbanding dengan makanan yang lain. So dari sinilah kita boleh mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Makanan-makanan seperti kurma, zaitun, makanan-makanan yang secara asasnya baik dari segi kesihatan, dan insya-Allah kita amalkan insya-Allah dengan keberkatan sunnah baginda Nabi SAW. Kita amalkan dan memang secara saintifiknya terbukti mengandungi banyak khasiat-khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Maka bagaimanakah cara kita untuk kita keluar daripada masalah-masalah kesihatan yang membelenggu diri kita, masyarakat kita, negara kita, bahkan secara global, adalah dengan kita mengamalkan gaya hidup sihat dalam pemakanan, dalam kehidupan seharian kita. Menurut perspektif Islam. Dan sudah tentu dia terbukti
sudah tentu apa yang Islam ajarkan terbukti dapat mencegah penyakit-penyakit kronik seperti masalah darah tinggi, kolesterol yang berlebihan, kencing manis, sehingga boleh mengelakkan masalah jantung, masalah buah pinggang, masalah stroke dan sebagainya. Dan ini merupakan satu aspek yang terpenting yang kita perlu lihat supaya kita ini dapat terus mengamalkan pemakanan yang sihat dalam kehidupan seharian. Maka kita perlu memperhatikan apa yang kita makan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT berfirman, hendaklah kita memperhatikan makanan kita. Dalam surah Al-Abasa, falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah kita melihat apa yang kita makan. Maka pemakanan ini apabila kita lihat secara aspek kesihatannya mampu mencegah segala penyakit. Bahkan dalam negara kita dikatakan bahawa secara statistiknya 50% daripada rakyat kita mengalami berat badan yang berlebihan yang bawa kepada implikasi kesihatan yang buruk terhadap mereka. Dengan kita menjaga kesihatan, insya-Allah kita dapat menjaga tubuh badan kita dengan baik, dan insya-Allah dengan kesihatan itu kita boleh menjadi seorang hamba yang lebih banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian sahaja daripada saya berkenaan dengan topik pemakanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.